buka lagu. Kalau lagu kuat sangat bagi tahu nanti Ikmal boleh slowkan lagu. Kalau lagu kuat sangat bagi tahu. Solat dulu lepas tu nanti baru sambung. Pergi solat dulu, baru ni isyak. Kepada kakak Jerung pergi isyak dulu. Seperti ada yang tak kenal saat melihat ke arahmu, saat kau berpaling dan Slow sikit. Nak slow lagi? Okay. Betul ke Ikmal? Ya Allah, ya thank you ya. Nak solat dulu. Kepada yang tak solat pergi solat dulu. Ku bukan Ikmal. Okey dah tu. Okey dah Sangkut-sangkut ke? Internet slow internet slow ke? Kau okey je? Blur-blur tak? Ke clear? Kalau blur-blur tim-tim Jerung bagi tahu korang semua bagi tahu sebab ni Ikmal pakai wifi. Kejap, kalau blur nanti Ikmal boleh pakai data. Okey je, alhamdulillah. Okey. Alright. Ikmal ada jerawat kat sini, ada jerawat kat sini, ada jerawat kat sini. Ini sebab apa? Sebab Ikmal tak berak. Dia bila kita macam kita tak membuang, olah merah pula dah internet ni. Merah lah internet. Merah tak? Ya Amnish, thank you Amnish. Okey je tapi dekat Ikmal dia macam ada keluar warna merah macam tu. Dia tak tahu boleh dekat Ikmal macam clear tapi takut kat korang nanti macam lagging pula. Malam ni Mem Nazrah ataupun Harzan akan buka hadiah. Malam ni dia akan buka hadiah dan kemungkinan ada hadiah Ikmal juga pada dia. Hadiah-hadiah pun ada pada Ikmal juga. Jadinya nanti korang tanya je. Okey, apa pun yang korang nak tanya. Cuma malam ni Ikmal rasa memang video live dia orang akan lama juga sebab dia orang akan nak buka-buka hadiah. Share ke Harzan? Harzan itu nyata, share itu kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketua dah baca ke surat-surat? Surat-surat apa? Surat-surat? Ini face thank you ni face thank you. Apa pasal tak naik notification? Tak tahulah. Aku tak tahu kenapa. Tapi tak apa, korang masuk dulu, tap sikit dulu. Ya Allah, Kak Linda Thomas, terima kasih Kak Linda Thomas, thank you. Ya Allah, thank you. Mir Aimnish, thank you. Tak naik notification Mungkin sebab tiba-tiba kot Ikmal buat live awal. Sebab biasanya kan Ikmal buat live kan lewat-lewat. maafkan Andainya aku mengganggu, ku bukan membaca fikiranmu, ku hanya ingin mengenalimu. dan tahu Tahu tak penyanyi asal lagu ni suara jadi double? Suara jadi double. Ika Asniza, thank you. Double ke suara Ikmal? Mana ada. Siapa yang jadi double-double ni? Kau pakai earphone apa ni? Pakai handphone apa ni? Infak Alcatel ke? Okey je, tak ada double pun. Cuma okey, Ikmal just nak ucapkan, walaupun tak ramai lagi dalam ni, cuma Ikmal nak ucapkan happy 1 bulan anniversary kepada fanbase Ikmal yang baru, iaitu tim Jerung-Jerung, tim Malzan dan tim Nurah. Ini adalah 1 bulan kita meraihkan kehadiran semua. Okey, kehadiran Malzan, kehadiran Nurah, kehadiran Jerung-Jerung semua. Dan Iqbal harap Jerung-Jerung, Malzan dan Nurah ni akan berkekalan sampai bila-bila, macam tu. Okey, InsyaAllah ada semua Jerung-Jerung. Untuk semua penyondol pula, bukan penyondol, penonton, minta maaf. Penonton, bukan penyondol, minta maaf. Sorry. Bukan penyondol. Ada banyak lagi plan-plan menarik untuk Jerung-Jerung semua, penonton-penonton. Ya, lagging lagi ke? Seperti ada yang tak kena di saat melihat ke arahmu, saat kau berpaling dan tersenyum, dunia jadi luar biasa. Maafkan andainya ku mengganggu, ku bukan membaca fikiranmu, ku hanya ingin mengenal limu dan tahu ku menyukai kamu. Kau kenapa ni? Apa benda bila tiba-tiba bunyi macam bunyi aku masuk washing machine ni? Apa benda masalah? Non. Bunyi daripada mana ni? Terima kasih semua Kak Aifah Azlan, thank you. Kenapa macam tiba-tiba bunyi macam kita buka washing machine ni? Okay, so lagu ni kan penyanyi asal dia Sheila Abdul. Yaya ada post rasanya Ikmal cover lagu ni dekat dalam live. Tiba-tiba dia repost lagu ni, lepas tu dia ada komen. Ikmal rasa macam oh my god, penyanyi asal dia repost Ikmal nyanyi lagu ni. Dia tak tahu ke lagu ni kita dah jadikan lagu kebangsaan kita punya tim. Dia tak tahu Dan lagu ni alhamdulillah tengah mendunia sekarang dekat TikTok. Syajarun, thank you. Kak Faimah, thank you. Salam ketua. Waalaikumsalam. Jadi lagu ni dah digunakan oleh tim-tim Jerung sampai penyanyi asal pun dah repost. Maksudnya dia tahu lagu ni sekarang sedang mendunia di TikTok. Ikmal panggil Nana boleh? Hai Nana. Ikmal cuba Ikmal masuk ke AI team.
Kemain kau suruh aku masuk Itu kan semua bergantung pada ni keputusan Abang Alif. Kita tunggu je lah. Orang kata janganlah macam tu. Kak Ai Wahida. Ai Wahida. Betul lah Ai Wahida. Akak okey kak? Nak melawat anak akak lah. Tapi aku malu nak melawat anak akak. Anak akak nama ni nama apa kak anak akak? Ya Allah, Kak Ilya thank you, Kak Syafiah thank you. Mak legging. Oh legging ke? Legging lagi ke? Dia ni lagu Cinta Dari Tahun lahir ketua sama dengan Mem. Ya betul. Ikmal lahir sama dengan Harzan 2002. Cuma Harzan bulan 12 tak silap. Ikmal bulan 10. Jadi Ikmal sebenarnya lagi tua daripada dia. Dia kena hormat Ikmal. Ya, dia kena hormat. Assalamualaikum. Keluar masuk semula tak korang. Kepada korang lagi cuba keluar masuk balik. Kak Fira, thank you Fira. Thank you. Nak request nyanyi Albi ya Albi. Kak Lia, thank you Kak Lia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya betul. Ya Allah, ni daripada tadi Marcella. Korang nama Sherina tu Sherina Marcella. Kita orang punya nama tim tu Marcella. Kak N Fadila, thank you. Marcella. Ikmal dan Sherina Marcella jadilah Marcella. Kalau Marcella tu namanya share tu. Mencik beza 2 bulan je. Tapi Ikmal lagi tua daripada dia. Dia kena dengar cakap Ikmal. Ikmal lagi tua. Ikmal lahir bulan 10. Dia kena hormat orang lahir bulan 10. Dia kena daripada Rasulullah. Tak stok orang bagi gift tu lah. Ya Allah, semoga siapa yang bagi gift semoga dia mewakilkan rezeki selalu. Ikmal tak minta pun orang yang bagi gift ni tiba-tiba muncul. Kadang-kadang tiba-tiba jadi anjing keluar, tiba-tiba ada panda. Tapi Ikmal minta maaf siapa yang bagi gift yang muncul-muncul kat belakang tu. Bukan Ikmal tak suka, tapi Ikmal mudah terkejut. Yang macam gift tiba-tiba keluar kat belakang tu, Ikmal bukan tak suka. Ikmal suka. Siapa je tak suka orang bagi gift, tapi Ikmal mudah terkejut. Kalau macam ni tak apa. Yang kalau macam ni okey. Yang tiba-tiba terkeluar tu takut. Cakap apa? Bulan 10 berapa hari bulan? Ikmal lahir 26 hari bulan 10. Ikmal tak nak buat norol lagi ke? Ikmal tengah plan untuk buat paranormal dekat Kuantan. InsyaAllah dekat tempat yang baru. Untuk konten YT seterusnya. InsyaAllah korang stay tune. Untuk peminat, ya Allah terima kasih bagi untuk peminat-peminat paranormal Ikmal dekat YT. Jangan risau. InsyaAllah konten paranormal akan datang. Ya? Akan menyusul. Ikmal baru nak dapat balik Kuantan ni. Dalam 4 hari bulan macam tu Ikmal dah balik ke KL semula nanti. Hari ni nak nyanyi ke? Ikmal rasa hari ni tak nyanyi kot. Surat dari hati dah baca ke? Ikmal tak baca lagi. Sebab bila Ikmal buka surat dari hati tu, panjang betul hati tu. Dia macam tak boleh pendek-pendekkan hati tu. Dia memang panjang betul. Jadi ni Ikmal kena tunggu betul-betul nak baca. Kita kena mendalami. Betul. Kita kena mendalami. Kuantan, kampung saya kat Kelantan. Saya kat Kuantan. Bulan 1 nanti Ikmal dengan Harzan ada pergi ke Kelantan lagi. Ya Allah, Kak Syamila thank you. Sulongara thank you. Ini semua dah sembahyang isyak belum? Semua yang masuk ni dah sembahyang isyak ke belum? Baik pergi sembahyang dulu. Karang aku ada soal Karang. Paranormal dengan Wawak Intan Ilham please. Tak tahu Kak Zida. Tak tahu nak buat dengan siapa. Tinggal nak solat jenazah je Kemal. Okay. Jangan marah. Tanya je. Kita ingatkan. Solat jenazah. Lain macam tak tahu nak buat dengan siapa ni. Ikmal dekat mana? Kak N Fadilah thank you. Dah solat Alhamdulillah. Sebab nanti Karang Ikmal kena soal kat pada masyarakat nanti. Kenapa kau tak suruh followers kau solat isyak dulu? Begitu. Masalah bila nak datang Terengganu, ketua if Mem jumpa ibu ambil video je. Jangan risau. Kalau Mem jumpa ibu, Ikmal akan tempah videografer. Aku akan tempah videografer. Waktu dia datang tu kan, ibu Ikmal akan make up cantik-cantik. Ikmal ambil muar dekat area Kuantan ni. Make up cantik. Ayah Ikmal belikan baju cantik tu. Baju handsome tu, pakai minyak wangi. Lepas tu nanti ada videografer datang. Mem dia lah, dia tak make up tak apa. Muka dia memang dah cantik macam tu. Muka dia pure cantik innocent macam tu. Jadi bila dia datang, dia masuk je. Lepas tu nanti ada videografer datang. Macam tu. Kita memang kena over sebab tak pernah. Jiran Ikmal, jiran sebelah rumah kat quarters, dah pernah bawa girlfriend dia jumpa mak ayah dia dah. Padahal dia lagi muda daripada Ikmal. Ikmal tak pernah lagi. Jadi bila Ikmal nanti, Ikmal akan buat mega-mega. Ikmal akan bentang kapet merah. Lepas tu ada videografer datang. Tiba-tiba tak buat. Tapi kalau videografer tu boleh, Ikmal jadi videografer tu. So macam tu. Nanti dia datang, dia salam. Lepas tu tiba-tiba nanti ada bersembang. Lepas tu kena masak. Lepas tu ada sembang lagi. Ikmal nak tengok macam mana dia sembang dengan mak ayah Ikmal. Sebab Ikmal sembang dengan mak ayah dia okey je. Jadi Ikmal nak tengok macam mana dia sembang. Tajuk apa yang dia nak bualkan dengan mak ayah aku nanti. Aku nak dengar. Tapi Nazrah cakap dia pandai cakap dengan orang tua. Dia pandai layan orang tua. Jadi Ikmal nak dengar, Ikmal nak tengok apa benda tajuk yang dia bercakap tu. Thank you. Dia tak tahu hari tu aku jumpa mak ayah dia berpeluh-peluh tangan kaki semua berpeluh. Ya Allah, takutnya kalau kena marah kenapa ni berpeluh tangan ni. Salam ni rasa macam banjir macam lepas ambil air wuduk. Nak bersalam dengan bapak dia tu, ya Allah. Sebaiklah mak dia tu kita tak boleh salam. Berpeluh-peluh ni tangan ni. Ya Allah, aku rasa macam mana aku nak cakap apa asal nak cakap tuan tak boleh, nak cakap tuan. Assalamualaikum cik. Tapi sebaik ayah dia baik. Mak dia baik. Takut kena kawat. Itu yang first. Ikmal paling takut tiba-tiba bapak dia cakap, kau kawat sekarang.
Ikmal takut macam tu. Itu je Ikmal takut. Tapi Alhamdulillah, macam ayah dia mungkin nak gurau-gurau je kot dekat dalam video sebelum-sebelum tu. Jadi Ikmal macam Alhamdulillah tak adalah aku kena kawat. Kalau aku kena kawat aku balik, aku tak ada pergi dini. Itu tak nak. Buatlah benda macam ni. Abang Ikmal panggil Nana sekali. Hai Nana. Nanti jangan gelakkan dia Ikmal. Ikmal tak janji. Ikmal orangnya mudah terhibur. Jadi Ikmal tak boleh janji Ikmal boleh gelak atau Ikmal tak gelak ke, Ikmal tahan gelak ke. Ikmal tak janji. Ikmal memang orang yang mudah terhibur. Ibu Ikmal pun orang yang mudah terhibur. Orang yang tak mudah terhibur adalah ayah Ikmal. Ayah Ikmal perangai dia sama macam mem. Thank you ya Allah. Legging ke? Legging sikit. Korang kalau siapa legging dengan blur, sila keluar left masuk balik. Okay. So perangai ayah Ikmal sama macam perangai Nazarah. Diorang suka buat lawak. Orang gelak tapi diorang tak gelak. Jadi ni Ikmal tengok macam mana dia nanti jumpa ayah Ikmal juga. Dia bercakap macam mana, apa topik yang dibualkan. Ikmal nak dengar topik apa yang dia nak ketengahkan. Kalau Ikmal jumpa mak ayah dia, Ikmal ketengahkan topik-topik macam kampung dekat mana, itu apa, ini apa, apakah baju daripada mana. Itu Ikmal nak dengar topik apa yang dibualkan. Aku cerita betul Nurul. Rindu batch 2. Ikmal pun rindu juga batch 2. Ketua dari Ikmal birthday bila? Ikmal birthday bulan 10, 26 hari bulan 10. Panjang lagi perjalanan dia ni. Dia nak datang Kuantan, Ikmal nak datang Keluang. Hari tu mak ayah dia datang KL. Ya Allah, Kak F Syuhada thank you. Okay, panjang lagi perjalanan dia. Hari tu mak ayah dia yang datang KL. Apa-apa pun Ikmal nak kena datang Keluang. Ikmal nak kena datang Keluang juga. Ataupun kalau mak ayah dia tak ada kat Keluang, mak ayah dia kata Ikmal dah sembang dengan mak ayah dia. Ikmal dengan mak ayah dia memang dah rapat, memang dah approve. Jadi macam tak perlu nak disangkal-sangkal lagi. Ikmal dia tak perlu takut. Ikmal memang dah di-approve. Ikmal yakin mak ayah dia siap ajak makan lagi hari tu sebelum nak balik ke Keluang. Kenapa mak ayah dia tak ajak akak-akak semua makan ke? Sorry. Jadi sebab dia macam ni, tak semua orang dapat makan dengan mak ayah mem. Ikmal siap di-invite lagi. Siap di-invite pergi ke Keluang lagi. Di-invite pergi ke kebun dekat Jasin Melaka lagi. Jadinya macam Ikmal tak nak cerita sebab nanti kan orang cakap macam bongkap pula kan. Walaupun korang semua dapat peluk Nazrah, Ikmal tak dapat lagi. Tapi Ikmal dijemput oleh mak ayah dia untuk datang lah. Macam itulah. Call lagi Ikmal siap dengar lah. Ikmal call, lepas tu Ikmal tidur. Lepas tu call, dia ajak makan apa semua. Lepas tu ajak pergi ke Keluang apa semua kan. Jadi macam benda-benda macam tu Ikmal tak nak lah cerita. Kalau cerita nanti kan semua kadang dengki pula kan. Malas lah. Lepas tu suruh pergi ke Jasin Melaka, pergi kebun apa benda semua tu. Ikmal dah standby dah. Ikmal tak ada masalah. Kalau Ikmal burn pun Ikmal ada Demika. Ikmal ada whitening lotion Demika. Ikmal ada sabun Demika, whitening booster Demika. Apa lagi? Ikmal ada nano white gel Demika. Kalau burn Ikmal pakai je, tak ada masalah.